Okey, ready dah lah ke? Sorry sebab uh, rush ni kejap, okey? Sabar jap. Bagi sedalam 5 minit, okey? 5 minit je, sabar, okey? Allah. Oh, tak boleh pelik, eh? Tak boleh pelik, sorry. Okay, relax je. Oh my god, line slow tau.
Oh, line slow sini. Tak boleh Boleh. Line sini slow. Sekejap Hmm. Dek mi, dek. Apa ya? Apa mi apa? Dek. Sekejap Okey. Kamera rasa kat sini tapi kita tengok skrin Boleh? Eh. Cuba say hi. Ada dengar tak suara saya? Boleh dengar? Ada. Boleh. Okay. Sorry sebenarnya saya agak rushing sikit hari ni sebab tak perasan pula kelas hari ni. Ingat ke macam esok. Okay, sorry. Sekejap saya buka Photoshop sekejap. Rushing sikit lah. Hari ni kita belajar GKT, right? Okay. Ini macam mana buang Sini. Okay. Okay. Ya Allah. Subhanallah, aku tak nampak. Awas sangat. Okay. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And hi and macam mana semua? Okey ke? Sorry. Okay. Lah, ada tak tahu lagi subjek JKT. Jadi masuk je lah ni kelas ni. Wah, mana boleh macam tu. Ingat ke macam semua ingat semua ni student JKT ke? Semua student JKT kan? Okay. Bagus. Kalau semua student JKT, yes, ni kelas tepatlah untuk awak. Yang ni first class, saya ingat saya nak fokuskan kepada form 4 dulu and next class baru ada form 5. Kalau ramai form 5, saya akan fokus pada form 5 lah. Okay, boleh. So, hari ni saya perkenalkan nama saya dulu. Nama saya, yes, semua dah tahu dah. Muza. And from SMK Kamer, lebih kenal juga sebagai Kamer Kata School. Okay, boleh? Okay. Yang form 5 pun boleh masuk, don't worry. Okay. JKT ni bagi saya sangat mudah je JKT. Awak semua faham teknik lukis, macam mana cara nak buat. Tu je. Tak ada benda lain dah. Awak buat je, ikut flow, boleh. Mesti boleh. Sebabnya, Alhamdulillah, boleh jawab dengan tenang hari tu and trial saya dapat A+. And saya doakan juga awak juga boleh dapatkan A+, boleh? JKT nanti ada kerja khusus, awak akan dapat satu lukisan bangunan dan satu lagi yang kena guna AutoCAD. Maksudnya semua student kena pandai AutoCAD. Tak adalah macam terlalu pro, macam biasa-biasa je. Boleh? Tak, itu semua perlu usaha yang mendalam lah. Semua usaha mendalam tu perlu ada daripada student. Boleh? Okay. Ni. Saya bagi cara macam mana cara dapatkan cara nak lukis tangent. Mudah je lukis tangent ni. Awak perlu tangent Tak. Sekarang ni form 4 saya nak tanya, form 4 dah belajar ke belum untuk tangent ni? Boleh respon tak? Belum? Form 4. Oh, dah belajar. Okay, boleh. Kalau dah belajar, memang dah expert lah. Mesti pandai dah Sebab
tadi saya tanya Cikgu Sir yang sebelum ni, UP1 ni masuk tak untuk tangent ni? Dia masuk, insyaAllah masuk lah. Okay. So, korang semua wajib wajib ataupun perlu tahu macam mana cara dapatkan full mark. Tip dia mudah je, full mark Kalau korang kena sekurang-kurangnya dapat, tak apa, boleh je belajar lagi. Korang sekurang-kurangnya kena dapat 70 untuk dapatkan sekurang-kurangnya 70 lah. Kalau nak dapat A+, bahagian B wajib wajib awak dapatkan 70 A+. Boleh? Kalau nak skor yang bahagian A, boleh slow-slow. Yang tu awak hafal je. Boleh? Okay. Cara-cara yang pertama, awak nampak tak di sini? Ni, nampak tak screen share ni? Screen share, fokus screen share. Okay. Awak cari dan lukis titik yang diketahui. Tangent ada banyak tahu titik tau. Awak kena tahu satu-satu. Macam tu. Lepas tu yang kedua, lukis 3 bulatan asas. Boleh? Lepas tu lukis parabola ataupun elip. Ya, ada dua lah. Maksudnya awak kena tahu salah satu. Nanti saya akan terangkan satu-satu. Macam mana untuk dapatkan full mark. And markah dia tak banyak pun. Mudah je. Sikit je step dia. And awak boleh dapatkan full mark. Okay. And last kali, kalau awak pandai, awak boleh buat. Yes, saya cadangkan untuk awak buat JX. Tapi kalau tak boleh, tak apa je. And kalau kelasa dulu, Cikgu Sir tu tak marah pun kalau nak tinggal JX ni. Sebab dia satu markah je, satu atau 1.5 markah je. Boleh? Okay. And tanpa berlengah-lengah lagi, jom kita buat. Boleh? Sekejap tukar kamera. Klik kamera. Okay. Sorry lah, tu tak jumpa, tak sebenarnya. Saya tak jumpa stand. Kat mana tak ingat letak lah. So macam pelik sikit. Macam tak apalah. Macam ni pun boleh lah. Ni sebenarnya saya yang buat live. Sekejap mana start sharing sir. Okay. Sekejap. Sekejap, mana kamera sir? Nampak tak kamera sir? Jelas tak? Jelas tak? Nampak tak? Jelas? Hello? Okay. Alah, kenapa yang tak suka tu? Ada tak suka dah? Kelas tak belum start lagi ni. Kelas belum start lagi ni. Okay. Nak tanya, ada yang print ke? Olah, kurang jelas. Sebut tahu nak macam mana sebab guna phone. Sekejap saya tukar tab. Ataupun saya buka guna tab boleh? Awak korang semua tengok guna tab boleh tak? Cuma lukisan tengok sini boleh? Cuma ini sahaja. Sama je sebenarnya, sama sahaja. Yang trial ke, yang tak trial ke, benda sama sahaja. Yang bezanya cuma ni lah. Soalan tu je lah, tapi bentuk soalan ni bentuk yang sama. Faham tak? Awak kena faham macam tu je. Sekejap saya tukar yang tag pula. Dia macam sama je kan? Tak. Klik kamera. Tapi kat ni tak ada stand lah. Faham tak? Dah boleh start. Mana lagi jelas, yang ni ke yang tu? Cuba balas. Kesama je. Guys, respon. Sama. Mungkin lain style lah kot, tak apalah. Okay, boleh tak? Muza jelas lagi, okay. Guna yang Muza, okay. Okay, yang ni saya tutup kan. Semua ni. Sabar. Jarang guna ni. Pak biasanya kan Zoom. Pelik. Dah tutup lah pula dah. Subhanallah. Itu macam pening sebenarnya ni. Sorry.
Macam tu. Boleh tak? Jelas? Jelas? Boleh? Okey, baik. Yes, yes. Okey. Semua dah tahu kan kalau macam nanti nak masuk exam, semua perlu bila dapat kertas tu, cerakinkan semua kertas. Boleh tak? Faham tak? Boleh faham tak? Maksudnya korang semua wajib Boleh. untuk cerakinkan helaian kertas. Kalau tak cerakinkan, nampaklah korang tu bukan calon A+. Kalau cerakinkan, yes, korang adalah calon A+. Boleh? Faham tak? Boleh Okay, so start First, macam biasalah, ambil putih-putih. Sekejap, Akbar. Putih-putih. And samakan daripada bawah. Samakan yang bawah sahaja. Yang atas, admin, host please. Jangan ada yang ganggu. Saya nak tanya, korang semua pering atau tak pering? Boleh respon sikit tak? Guys, ada yang rasa tak ni? Tak print. Okey, tak apa. Kalau tak print, cari kertas kosong satu. Host, please host. Remove Bantu saya host. Thank you host. Okey. Kalau tak print, ambil kertas putih je. Boleh juga kertas putih. Cari kertas putih satu je. Boleh tak? Boleh. Macam ni. Macam kertas putih biasa. Boleh. Okey. Satu benda je saya nak tekan sangat kalau macam untuk tangent, korang kena faham soalan dulu. Okey, tengok soalan. Boleh nampak tak soalan? Dia nampak tak soalan tu? Nampak. Okey. Awak wajib jangan tolonglah sebagi tolong jangan boleh pin Saya boleh pin Macam mana nak pin Macam mana nak pin Sekejap. Saya pun tahu macam mana nak pin. Macam mana nak pin dulu? Bantu sir. Dia korang boleh print sendiri saja. Maksudnya korang kena pin lah. Okey, boleh. Boleh tak semua? Respon. So nak sentiasa respon Tak nak Boleh. Boleh. Okey. Sekarang ni baca soalan Rajah 14 menunjukkan plat pencontoh ABC. Plat pencontoh, bila dia cakap macam plat pencontoh, awak kena ingat ni adalah skrip jawapan. Skrip jawapan ni awak perlu lukis sahaja. Tangent ni dia memang bagi skrip jawapan kat sini dah. Awak cuma lukis sahaja dan buat je lukisan awak. Boleh tak? Faham tak? Konsep plat pencontoh ni awak cuma lukis apa yang ada. Boleh? Sangat mudah. Kalau bagi saya, kalau awak tak boleh jawab lagi, tak tahulah jawapan ada kat tepi dah tu. Aduh lah. Yes, copy paste je. Cuma dengan ukuran yang tepat lah. Yang ni dia bagi ukuran tak tepat. Boleh tak? Yang ni Boleh. sangat mudah. Okey, lepas tu dia cakap ABC ni dan titik ABC ni ialah tangent ni. G adalah tangent. G ialah tangent. Okey, cari titik G sekejap. Mana titik G? Okey. Titik G ni adalah tangent. Ingat, G adalah tangent. Awak kena ingatlah JX ni adalah tangent JX. Yang ni suka nak ajarlah. Kalau buat yang ni memang susah. Kalau boleh satu kelas tu fokus untuk JX saja tu belum tentu semua orang mahir. Faham tak? So, saya nak yang mudah-mudah je. Memang cari markah je hari ni. Dan CD adalah garisan tangent.
CD adalah garisan tangent. Boleh? Garisan tangent ni garisan yang awak perlu buat, perlu dapatkan titik 1, 2 baru boleh buat garisan. Bukan garisan flat, bukan garisan simple darjah, bukan. Ini adalah garisan yang perlu cari titik. Boleh? Dan Boleh. adalah mercu parabola. Boleh tak? Saya nak tanya, Boleh. semua orang dah belajar ke pasal parabola apa semua tu? Belajar Ya. tu. Okey, dah belajar. Maksudnya mudahlah hari ni. Betul. Dan lukis Alhamdulillah, semula mudah-mudah. contoh. Maksudnya awak copy and paste sahaja. Oh, tak apa. Yang belum tu nanti saya akan tekankan balik. Menggunakan kaedah geometri. Geometri ni maksudnya awak lukis dengan ukuran yang tepat. Itu panggil geometri. Dan Butir-butir. tiru je. Ambil copy paste. Gitu boleh. Dan Beres. titik A diberi. Contoh memelah dia bagi dalam ni. Yang tu bawah tu, nampak tak bawah tu? Nampak tak? Tapi untuk korang yang guna kertas A4 tu buat je lah titik A mana-mana. Cuma yang kalau kat sini titik A dia kat bawah. Jadi korang buat pun kat bawah juga. Lebih kurang kat bawah. Nampak tak? Nampak? Ataupun seguna kertas A4 jugalah. Nampak. Seguna kertas A4 juga untuk lawin jelas. Boleh? So, titik A ni saya tulis kat bawah kali ni. Bawah aja ni. Inilah straight lah. Guna portrait L. Takut landscape tak? Lepas tak ni? Lepas di atas. Kalau landscape takut tak lepas je. So, tulis ni adalah titik A. Nampak tak A? Jelas tak? Jelas? Jelas. Bagus. Yang ni yang saya nak ni. Sentiasa respon, barulah awak akan dapat ilmu. Kalau awak tak respon, selepas tak boleh ke apa. Sekejap, sebenarnya sesiku set tak aduk. Tahu duduk mana sekejap. Saya lagi tengok matadai. Boleh tak? Boleh. Saya awak tanya dulu. Beres. Tengok. Tak makan. Saya lagi Beres. set sekejap. Isu. Host tolong bantu sekejap. 5 minit, okey? 5 minit. Tengok soalan dulu. Beres. Aduh, lebih 5 minit ni. Lima 50 markah banyak juga. Memang banyak tau. Duduk dia Isu. Kena kick Kau kat mic kau bodoh. Astaga. Okey, Isa dah kembali ke jalan pangkalnya. Semua ready dah? Go. Ready. Alat tulis semua dah Dah. Beres, ada lah kau. Beres, Piu. bagus. Yang ni lah Ah. saya suka, ada respon. Kalau kelas sunyi, memang sebab mood lah tu. Tutup je kelas ni. Sabar tu. Sabar. Bagus ni semua ni. Memang calon-calon A+. Amin. Amin. Sedikit je. Sebab apa aku tutup dia ni? Sekejap saya teringat saya tutup soalan.
Gitu lah. Bahagian A, tip saya lah. Tip saya, awak memang kena membaca. Tapi awak perempuan tadi kan tanya tu kan? Kalau tak perempuan baca. memang boleh score. Wajib score. Kalau tak perempuan tak. Dia tengah apa cikgu? Cikgu. Tahu lah tiba-tiba ni. Ya. Siapa ni cikgu? Okey dah. Boleh. Macam-macam ganggu semua kelas tu. Aduh lah. Boleh. Payah. Sabar tu. Sabar sir. Tu tak boleh sabar. Tu nak A+. Tak fokus saya, sir. Bising. Itulah. Ujian, sir. Nak puasa ni. Allahu Akbar. Okey. Nampak lagi. Daripada soalan. Okey, nampak soalan. Nampak. Apa nampak? Nampak. First kali yang seajar tadi awak cari 3 markah 1.5 tak silap sir, markah untuk buat bulatan. Titik bulatan saja. 1 2 3. 3. Awak cari semua ni, awak dah dapat sekurang-kurangnya 1.5 markah. Banyak tu, bukan sikit Alamak. 1.5 markah dah awak dapat. Boleh dah tu. Macam mana nak kekal ingat cara? Kalau ingat tu, Allah. Saya tak boleh sabar tau. Saya jenis yang barang tau. Kalau marah Ni- lah, Ni kalau saya pun barang saya. sebarang tau. Okay. Aduh, sir. Yang ni- Banyak hacker lah sekarang ni, sir. Itulah. Susah hidup ni. Okay. Teruskan je sir. 1 markah. 2 dan ni. Kalau awak cari 3 ni, awak dah dapat 1.5 tak silap saya. Banyak dah tu. Teknik dia jari ni. Okay, boleh. Boleh. Dah buat Boleh, ke? sir. Semua ada kertas depan. Ada. Semua ada kertas depan. Siap. Sudah, sir. Sudah. Awak ambil daripada A ni, pergi ke 65. Wajib. Allah, ada lagi. Tak ada apa dah. Bodoh lah. Please professional dengan sir. Saya tak suka lah kalau Please, macam sir. ni. Okay, Astaga. Hei lah. dia nak tunjuk, tak suruh saya tunjuk macam mana nak dapat ke 65, tak payah kan? Okay, kalau saya tunjuk macam ni biar saya tak boleh nak tunjuk sebenarnya. Awak ambil sesi tarik je daripada A ke mana? Boleh? Boleh sir. Kalau cikgu sebenarnya ajar cara yang profesional kan. Sebenarnya ada cara yang profesional dan ada cara yang hentam je. Ada cara hentam, nak cara profesional. Ada lagi. I'm Togi, Shane Stouffer. Banyak. Segabut lagi. Ni cara yang profesional saya ajar dulu kan. Musa jangan hack. Dengar. Musa tunggu kejap. Boleh saya nak remove permission untuk stand untuk buka benda lah video. Sekejap. Boleh. Okey. Sabar okey? Sabar semua sabar. Rasa tak Ada ada. ha. Untuk dapat A+ memang macam cabaran tapi
Itulah janji dia. Okey. Semua Beda. Tapi ni bukan cabaran ni, sir. Ni bala ni, sir. ini jawabannya. तेरी माँ चोद दूंगा रंडी Okay, के okay. बहन के लोग समझा तेरी मम्मी चोद दूंगा मादर चोद तेरी माँ की चोद बहन के लौड़े गंजे दादर चोद तेरी माँ चोद दूंगा Bangla mana ni? Mana ni pula Bangla, sir? Tolong sir. Tolong. Tak Tolong. harap tadi sir. Penatnya. Ada lagi orang. अबे तुम सबकी माँ का भोसड़ा तुम कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो बहन के लौड़ो तुम्हारी माँ ये चोद banyak दूंगा मैं bunyi lah रंडी के Bangla. बहन चोद Sir. Sakit. Nak teh bandar ni senyap bangsat. Tak ada tenang. Terus sir, terus. Okey, baik. Muzakia tu. Okey dah. Dah ada kali masa tak boleh mute ke? Host, boleh mute tak orang-orang? तुम्हारी माँ की चूद रंडी के बच्चों बहन के Oh, लौड़ो oh, तुम्हारी Tak boleh mute, tak boleh mute. मादर Saya चोद tak boleh बहन tu, के sir. निकाल Sir, के ni. रोक दूंगा Sir, cuba buat Tak yang boleh. ada Google Meet, sir. समझा बहन चोद तेरी माँ चोद दूंगा रंडी के बीच Buat nadi. Tolonglah penatnya. साले बहन के लौड़ो तुम्हारी माँ बोले की ना? माँ चोद दूंगा तुम सबकी मैं Jadi Kenapa? Adik, Ya. adik buat boleh tak buat link baru? Sir, saya nak Saya- claim link kat mana? Nanti Saya rasa tak ada. Sir, saya nak. Kelah! Saya rasa tak ada kot. boleh tak? Adik Ya. boleh tak adik? Saya rasa tak boleh kot sebab benda ni bayar saya. Okey, so okey. Kita tenang je lah dah. Sir, saya tak ada dalam tele. Soba. Izzul, Oh, macam tu je lah. Teruskan je lah sir. Terus. So, cara kau Bangla. Tapi Okey, tak apa. Kita teruskan je. untuk sekarang, Okey. Cara yang untuk sekarang saya cakap tadi. Boleh? Boleh. Awak Teruskan. ambil je kosong. Terus. Awak boleh je nak start daripada sini ataupun kalau Sir memang suka start daripada 10 lah. Memang automatic start daripada kosong boleh? Kalau awak biasanya cikgu sekolah ajar start daripada sini kan? Betul tak? Start pada kosong. Tu. Kosong. Kosong. Okey, Tak ada pun juga. boleh. Okey. Tapi Sir bagi Sir paling mudah dan paling tepat memang start daripada 10. Wajib 1. Wajib kosong. Boleh? Boleh. Tadi kan dia cakap kan 65, betul tak? 65. 65. 65 panjang. So 65. 6.5 lah betul. Pandai tu. Memang start A lah tu. Bijak jalur A+. Calon A+ dan 65. Tangent okey lagi je. Pandangan tambahan je. Boleh nanti Satu kurang. kalau minggu depan ramai form 5 memang saya akan buat form 5 dah. Satu form 5 dah. Boleh. Okey ni. Ambil daripada satu titik ni. Pusing. Tak Kalau awak settle. ada tak say memang tak say awak ada calon A+. Macam tu je. Memang nampaklah awak ni bukan buat daripada awak tahu je. Awak buat daripada pengetahuan yang jelas lah. Menggunakan Maksudnya- teknik ke? Pada skema yang betul. Maksudnya skema buat macam tu lah. Boleh? Daripada Boleh. yang ni guna je, boleh nak guna dua-dua daripada nak guna yang ni ataupun yang ni. Tapi saya suka guna yang ni lah. Okay, Tarik tak je. Tapi kat sini cakap 40 kan? Ada naik berapa tu? Naik 40. Yalah, naik 40. 40. Naik 4 cm. Itulah Naik awak. 4 cm. Tapi yang paling senang Buset. lagi saya nak ajar ni. Letak ni 10 Sistem dan terus ada 40. Okey boleh. Boleh. Kalau awak betul dah garis eh, dan betul pula titik ni 0.5 tak silap ni. Awak kena buat dan tahu markah. God. Boleh tak? Buat Boleh. markah. Mm-mm. Okey teruskan. Deposit base parabol. Suntut. Parabola. Parabola meh. Nak buat Parabola. nak buat yang ni dulu ke nak kejar 3 markah dulu? Kita kejar 3 markah dulu eh? Boleh tak? Separuh parabola dulu rasa. Parabola macam mana nak Boleh. buat tu? Parabola tak Lupa, ingat lah ni. lupa. Tak ingat lah ni.
parabola. 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 Okey, akak tanya apa nak parabola? Akak angkat tanya macam tangan. mana tu? Atas dulu. Ramai lagi ni. Parabola. Parabola dulu. Parabola dulu. Okey, boleh. Sebab Boleh. Boleh. Apa ya? Boleh. Parabola dulu, sir. ni saya nak bagi penerangan yang lebih jelas lah. Kalau Ah. macam awak tengok ni, dia cakap tadi A adalah mercu. Tak nampak Sorry. Okey ni. A ialah mercu parabola. Boleh tak? Boleh. Bola. Okey. Saya tak perlu tahu pun sebenarnya. Lucu ya. Cara nak buat parabola yang betul. Mestinya awak kena tahu jarak ni, jarak yang bawah dan jarak ni. Okey. So buat. Ni kalau nak buat, ni bukan separuh tau, ni penuh parabola. Lepas tu, yang separuh ni maksudnya awak potong dia kat tengah-tengah. Ya bos, yang bagi 2. Yes, pandai. Pandai sangat lah tu. A+ tu memang A+, wajib A+ tu. Amin. Kalau kat sini, bawah dia 40 kan? Tinggi 40 bawah. Bawah 80. Bawah. Yang ni 40. tinggi. Jangan tersalah ni A yang mercu. Ya, Jangan sorry. tersalah. Yang ni lah yang membuat markah hilang. Ada teknik tapi markah hilang. Jangan buat gitu deh. Rugi awak dah pandai lah. Tapi tiba-tiba markah hilang. Tak tahu buat apa. Jadi situ tapi. Jadi tadi dia cakap ini adalah A A ialah A sama dengan mercu. Boleh? Jadi awak kena tahu yang A ni ialah mercu. Yang hujung sekali, atas sekali. Bila buka yang macam buku, faham tak? Faham. Tips yang kedua ialah kalau parabola, awak ingat TV. Sekejap macam mana je parabola tu pun ingat. Masa biasa bola. Sama dengan TV. Boleh? Apa TV? Okey, dengar dulu. Jangan komplain. Jangan banyak komplain. Dengar je dulu. Okey. Ya. Parabola, TV. Parabola, TV. Kalau TV, ada mercu tak ada 2. Boleh? Boleh. Lepas tu, TV. buat mercu kat bawah dia. Macam tu. Ya. Oh, YOLO lah. Tak ingat. Hak ni. Pandai dah. Ingat Elite. Elite. Nanti elite semua sebelum tekan lalu. Kalau macam semua dah pandai kan, cuma saya nak tekan sini. Takut exam, UP1 ni masuk, awak memang boleh A+. Mesti wajib calon A+ lagi. Ni bukan bagi pak ni. Yes, pandai. Bagi 4 ni bagi dengan menggunakan jarak yang sama. Guna ni bagi 4. Maksudnya awak bahagikan 4 dengan menggunakan jarak yang sama. Awak buatlah. Maksudnya betul lah. Macam tu. Ni saya buat agak-agak ya. Tak betul pun ni. Betul. Tak apa lah. Boleh lah tu. Okey, lepas tu satu letak kat sini kan. Ingat tak ni? Ingat. Ingat. Sekejap. Mana salah lagi yang tu? Patutnya saya buat comel kan? Masalah saya buat comel sikit. Awak nampak lalu. Memang betul-betul. Masa exam ni kalau tak dapat A+, saya tak tahu nak kata apa. Tak terkata. Tak terkata sebab ni tips ni memang wajib A+ lah. Cara mudah. Macam tu betul. Patah sangat lah. So ni ambil satu sebab ini awak abaikan lah. Tahulah. Yang ni A ialah mercu. Jadi ni tip satu lagi tapi kebanyakan cikgu macam tak approve pun tip ni. Saya je buat tip ni sebenarnya. Nak terlalu mudah. Dan tak macam mana? Macam taklah terlalu payah nak buat. Awak ambil je ni, persekuti ni, letak pastikan straight yang kalau macam awak ada paper, macam paper saya ni, awak letak bawah ni, letak gitu. Maksudnya garisan bawah tu tepat kalau garisan tu tepat boleh je. Lepas tu ambil yang ni. Tak? Kalau buka bebas tak apa kau. Boleh je buka bebas tapi saya nak nampak kekemasan. Markah kekemasan ada kan? Jangan awak ingat tak ada markah kekemasan. Oh. Awak Mei. Dengar tu Mei.
Ingat tak ada. Kalau tak, maksudnya banyaklah markah awak. Maksudnya tak setakut awak nanti lari dah. Kalau lari, buat payah-payah tapi markah tak ada. Buat apa juga. Pastikan dan ada markah. Bukan, kita buat ni bukan untuk sudah tahu. Kita buat untuk dapat markah. Macam seret tadi. Bahagi 4 kan. 1, 2, 2, 3, 3. 4. Boleh. Pandai. So daripada awak ni, memang tepat comel lah awak. Memang markah tu cikgu pun nampak pun boleh bagi ni. Gitu. Okay. Daripada hujung sini. Tarik pergi ujung tu bucu. Okay. Pandai. Lepas tu, yang ni. Tarik. Turun. Bagi kaedah selari tau. Awak dah belajar. Bab apa dah? Belajar Bab dah. 2 kan? Ke bab 3? Tak lah, saya tak ingat tapi belajar. Itulah. Yang bawah dia pun sama. Ingat. Seguna yang ni lagi cantik lah. Memang cantik lah. Lagi sasa. Memang jaga ketelitian untuk markah. So buat bukan untuk macam lebih so buat untuk markah. So fight untuk markah. Pastikan buat ni tahu markah kita kat mana. Boleh tak? Boleh. Boleh. Nak siap lah. Tengok orang lain dah siap lah. Nak siap juga. Tak boleh. Boleh kalau. Boleh tak kita buat je macam ni? Apa sama guna cara selari. Kau jadi Pogo tu, Spiderman. Pandai. Pandai Aku sangat tak ni. 1 pergi ke 1, 2 pergi ke 2, 3 pergi ke 3. Macam mana ni? Yang ni kena kat sini kan? Ya, ke bawah. Semua yang bawah ni, yang semua ni, yang tak kemercu ni, Pergi ke A. Pergi ke A belakang. semua yang tak mercu, yang tak TV tadi tu, kena pergi ke TV. Boleh? Boleh. Pandai. Okay, jom. Jadi kita buat. 2, Good boy. 3, 4. Okay. Satu. Ada hak atas pula. Pandai. Pandai sangat ni, tolonglah. Kakak Alif A+ ni. Tak tahu. Okay, ni. Tak dari sini kan? Nampak tak? Tak nampak kan? Tak. Garisan yang kedua ni kan? Dalam mindset orang ni, tolonglah betulkan lalu dia. Betul lalu. Titik dia dekat mana tak payah buat banyak-banyak. Kalau macam ada kawan memang dia tarik. Last ganggu je kertas dan tak dapat markah. Sebab cikgu cakap terlalu banyak garisan dan memang tak boleh terima. Semua garisan objek. Lagi. Kepala rasa. Yes, pandai. Ini pandai sangat ni. Awak tahu kat sini ada satu titik. 1, atas tu 2. Atas 1. Dan ni awak tarik. Orang Awak ibu. tarik sini 1. Tak tepat tu tapi lebih kurang macam tu lah. Apa boleh. Okey, Betul dah. Okey. Jumpa. Kalau Ya. datang sini. Allah Akbar. Sampai. Saya buat biasa guna flexible ke press ke? Ular. Fleksibel. Okay, flexible adalah Kau pernah awak buat ada 3 titik. Kalau awak buat 1 titik atau 2 titik, memang tak ada markah lah. Memang markah akan ditolak. Right, ni macam ni kan? 1, 2, 3, 4, 5. titik. Ambil 3 je dia tak perlu. Boleh je ambil 4. Macam tu. Tapi yang bawah ni kena cari siapa cukup 3 titik juga. 1, 2, 3. Okay, boleh. Nampak tak? Nampak. Yang ni, garisan ni, awak wajib terangkan. Terangkan sebagai objek. Jangan kalau awak tinggal macam ni, tak dapat markah lah. Cuma dapat markah kaedah je. Boleh? Boleh. Pandai sila. Parabola ni, apa satu lagi? Ingat tak? Ellipse. Yes, pandai. Jom kita buat ellipse lah. Okay. Mana Biasanya separuh ellipse. Sukuan ellipse. Sukuan ellipse. Suku ellipse. Sukuan ellipse lah. Sukuan. Okay. Yang ni ibarat titik tengah lah. Biasanya soalan. So depend on soalan lah. Sebab ni macam mudah je. Kalau pihak banyak-banyak ni macam pening sangat.
Boleh tak? Awak anggap lah. Boleh. Tapi, sekejap So tengok ada soalan. Kalau ada soalan, saya boleh tunjuk kat kelas. Dapat dah. Alat gambar pula. Nampak kan? Yang ni saya Nampak. buat lah. Okay. Ni, ada ellipse ni. Buat dot ni. Sukuan Dia tak sukuan. Boleh. Kita ada satu step by step. Kita tak nak lah ada satu tertinggal nanti. Okay, nampak tak? Sukuan ellipse ni. Dia akan bagi minor dengan major. Meja. Boleh. Bahagi dua. Yes, bahagi 2. Lepas tu yang ni, Jadi 40, yang ni 60. pandai. Sekejap. Jauh. Okay. Lepas tu, okay, kita lipat terus hari ni Tengok soalan je kan ni. Perlu terus tengah buat dulu. Dia ayat tadi kan 20 berapa tadi? 40 dengan 40, 60. Jadi awak ambil daripada sini. Ambil 4. Ada 4. Sebab ni dalam CM awak ketahuan. So Separuh. 1, Kita ambil 60. ambil satu lagi 60. Nampak tak? Apa? Okay, nampak bagus. 60. 1, 2. Boleh. Lepas tu kalau awak perasan kalau awak ragu saya, awak nak macam kertas soalan ni boleh je conteng-conteng dekat ni soalan ni. Okay. Kalau perasan macam ni je. 40 dengan 60. Awak macam ambil tak ada untuk sini. Bulat gitu. Awak buat bulat je sini. Okay. Lepas tu yang ni satu lagi ni. Separuh. Nampak tak? Nampak. Apa? Setengah tak apa. So tak sibuk nak kertas ni. Ambil Explorer. Okay. Boleh tahu. Ukuran tak ada nak tahu. Tu sibuk tak? Semasa mengejar masa. Ellipse ni awak kena tahu yang ada bujur macam ni. Kan? Ada bujur macam ni. Super bola got tu. Bola rugby lah. Rabi. Yes, pandai. So macam mana nak tahu yang dia tu dia bagi meja ke minor. Tak boleh baca tak apa, sikit baca, okey? Kita nampak tak yang panjang ni? Panjang. Okey. Meja. Yang Tu Ni meja. kita buat yang panjang ni, masa ni, buat 2 garisan ni. Nampak kan? So, awak terus buat macam tu. Si. Tak tahu kan? Dia bujur ke dia minor mana kan? Nampak tak? Apa? Jadi macam tu lah. Mudah je. Jadi sebenarnya kalau awak buat 2 bulatan, dia macam tu sebenarnya. Maksud yang ni satu lagi. Sentuh macam tu. Boleh? Boleh. Kalau awak buat setiasa buat, memang terus tahu. Tips dia, awak kena sentiasa buat latihan. Jangan pernah tinggal lah latihan. Aduh. Kalau macam tadi, kalau macam nanti nak link nak bahan yang banyak ni, boleh je share. Minta je. Boleh sure. Ni, nampak? Yang tadi kan? Daripada tadi. Kalau kita buat penuh, maksudnya dia bulat macam tu dan bulat macam tu. Yes, meja yang paling panjang. Jadi, yang tadi ni, lipat payah sangat, besar sangat tadi. Risau nak berlaku tu. Dia bujur, maksudnya yang bawah. Ni, maksudnya yang tu kena buat yang bawah kali ni. Kalau awak nampak terus soalan. Okay.
Satu. Dua. Okey. Yang ni bujur kan? Yang bujur. Yang hujung sekali. Yang hujung. Tak nampak Yang hujung ni. Yes. Jadi yang ni duduk sini. Aku tahu dah dia kat sini. Ya Allah, tak nampak Diameter terpikat, tak faham lah. Diameter ni awak kena bahagikan dengan dua ni. Paksi meja mana? Oh, yang ni kan awak tanya mana? Okey, faham. Saya dah faham soalan awak tadi. Sorry, tak faham soalan. Minor dengan meja ni, awak buat je. Tak apa, tak perlu tahu pun. Dia sebenarnya paksi ni dalam AutoCAD. Dia lukis daripada AutoCAD. Faham tak? Bukan daripada lukis daripada tangan lah. Nanti awak akan belajar. Paksi meja dengan minor ni awak buat je. Buat 40, buat 60. Memang akan dapat macam tu dah. Tak lari lah. Tak perlu tahu. Benda-benda tak perlu tahu, jangan tahu. Dan tadi, yang sini bawah dan sini tengah kan. Jadi awak ambil terus sini. Boleh? Boleh. Jadi nampak tak? Sekali nampak tak? Clue nak buat? Nampak. Bagus. Memang bagus awak tu A+, calon A+. Kena buka 30 dengan 60. Pandai, bagus. Ni 60 ni letak je guna circle set. Sekejap saya ambil circle set. Okay. 60 ni letak. Dan tarik. Satu lagi pusing. Pusing jadi 60. Bagi 3. Satu. Ni. Tarik. Tapi jangan buat tegel lah Saya buat tegel sebab awak nampak. Takut tak nampak oleh skrin. Nampak je. Okay. Lain ada 2 garisan Cukup lah. Tak perlu banyak-banyak. Lepas tu, dia mesti garisan titik ni mesti antara salah satu duduk tengah-tengah ni. Faham tak? Jadi, nak tahunya, cara mudahnya, cara logiknya. Kalau difikirkan secara logik, garisan dia mesti daripada titik bulatan. Fikir secara kelate. Di sini, faham tak? Faham. Sebab kalau duduk atas ni, dia kan antara 2 garisan Yang satu atas, antara bawah. Tarik straight auto. Atas tu. Tak confuse. Ni atas sini ke atas sini? Nah. Atas. Dia gitu je kan? Awak tarik je yang ni. Sebab dia ada garisan dekat bawah Allah. Dia garisan dekat bawah ni. Sana. Ya dah. Ataupun awak cari yang bawah ni. Tips-tips yang bawah yang panjang ni kena ke sana gitu. Ke arah garisan dia. Berlawanan dengan garisan asal. Boleh? Boleh. Okay, sebut yang garisan ni tak boleh nak lari. Stencil ni. Sekejap sebab dia tunjuk. Sebab stencil ada stand. Satu. Korang semua buat tak? Kau tengok tu saja. Tak boleh tengok di sini. Dia kena buat dan tengok. Buat. Tengok buat Kalau je. tengok saja memang saya tak boleh nak cakap apa lah. Memang perangai lah. Saya tak boleh nak cakap lah. Memang macam tu. Awak nak A+, awak kena tengok hari buat. Macam tu lah JKT. Tengok dan buat. Jangan tengok saja. Kalau tengok saja memang tak boleh buat apa lah. Betul. Oh, kau boleh je nak rekod dulu. Jangki kena tengok dulu Takut nanti simpan saja nanti tak tengok. Lu tahu dah trik ni. Saya belajar online lama dah. Tengok rekod je tapi tak tengok. Yang tu nak marah. Select dah. And yang ni terus ke bawah. Terus ke bawah. Jika dia tinggal benar. Boleh? Boleh tak semua? Boleh lah. Boleh lagi setakat ni saya. Alhamdulillah. Sekali lagi nama apa tadi yang cik hari tu? Arisa. Sekejap saya tengok cik. Mana cik ni? Sudah. Cik mana cik? Macam mana buka cik? Cuba sekali lagi send. Kita tempat baca tadi. Dah maju lah. Okey, maju tak apalah. Nak maju lah. Ni ada ni saya. Okay. Macam mana tak tahu atas bawah? Itulah kita dah cakap tadi. Tak nak dengar. Okey, saya ulang sekali lagi Sekali lagi je. Fokus.
Kena rekod bet JKT kat asrama api semua tinggal. Okey. Okey ni. Garisan. Ah, Kita buat tadi kan 60 dengan 30. Ya. Faham tak? Faham. Lepas tu yang ni, titik yang bawah kan. Kita dah tahu dah titik bawah ni kan. jumpa titik Tahu, sini. Dah tahu titik ni. Tahu. Kita macam dia dua kebarangkali je lah. Dua kebarangkalian. Antara Tahu. ataupun bawah. Antara atas ni ataupun bawah kat ni. Tak nampak. Ada mantra nak apa? Try buat dulu. Boleh. Tapi Boleh. awak kena, memang awak kena tanda. Kalau Maitra tu boleh kan. Cuma awak wajib tanda ni. Kalau tak tanda ni, takut tersalah nanti. Tiba-tiba garisan titik ni duduk sini. Memang pening lah. Memang auto salah. Boleh. Ni macam dah awak tahu kan. Kat sini satu dan kat sini. Dia antara 1, 90 darjah kat sini ataupun kat bawah. Boleh tak? Boleh. Jadi kalau macam awak fikir logik kalau awak buat yang atas ni, yang atas dulu. Naik atas. Boleh ke nak pusing ni? Boleh ke nak pusing? Mana boleh. Tak boleh. Tak boleh lah. Cacat nampak nanti. Nampak tak? Pelik. Nampak. Awak boleh sikit lah kalau macam awak nak naik atas tak boleh nak pusing, tak boleh. Sebab tu tekan sangat awak tahu titik ni dan titik ni. So okey, so Maaf saya tak fokus tadi. tak perlu. Biasa belajar ni jangan Fokus. So okey. Dalam markah kalau awak ada semua garisan ni, 1 garisan, 2 garisan, 3, 4. Terus ada ni. Layak untuk nampak cara. Markah teknik. Maksudnya awak bukan meniru ataupun tengok orang lain. Bukan Boleh. main buat. Okey. Bukan main buat. Kalau awak buat saja tak ada ni, memang tak ada markah lah. Gitu lah. Dan titik tu betul guna fleksibel ke? Fleksibel. So lebih suka fleksibel ke sebab lah macam lagi okey. Sebab kalau macam kalau fleksibel ke tu macam kena adjust diri. Ya seguna fleksibel ke? Boleh lah. Nama Ikut gap pun ke- salah kau tu je. Lengkung Perancis. Lagu Perancis. Pandai. Guna ni mudah lagi. Meh, Ah, aku ada lebih meh. Lebih Oh tadi. dah memang pembaris kan. Kita ikut pembaris je. Boleh. Fleksibel ke tu kokah. Yes. Macam Untuk ini. pula. Okey ni. Daripada 1 titik yang saya cakap tadi sama je. Wajib kena 3 titik. Kalau dapat kena semua. Tapi yang tak kena tu tak boleh guna. So ambil 3 titik je dulu. Tapi part ni awak jangan buat terang lagi sebab tak tapi dah sudah jumpa dah. 1, 2, 3, 4. Lebih mudah. Sebab tu saya cakap guna je flexible curve memang boleh. Lepas tu kalau dah jumpa dah, awak terangkan. Ni adalah markah untuk objek. Betul yang ni? Baru markah tu se. Tak silapnya kira semua ni 1.5 juga. 1.5 atau 2 lah macam tu. Aduh. Titiknya. Tak silap lah, tak ingat juga. Saya tak ingat lah. Tak ingat mana pun. Tapi lebih kurang macam tu lah. Boleh? Boleh. Pandai. Bagus semua. Ada tak faham lagi ke? Ada yang ada tak tanya lagi pasal elip ni? Udah elip ni. faham. Ada tangent Udah pula se. Faham? Semua faham? Faham. Bagus. Inilah Tangent pula se. No. Selesai. elip. Memang senang. Kalau tak tahu memang tak tahu nak cakap apa dah. Tapi yang salah biasanya adalah yang ke atas atau ke bawah tu lah. Tolong tengok elok-elok. Tolong tengok titik, tolong tengok tu. Boleh? Boleh. Dia kalau senang, kalau awak rasa senang, biasanya sangat takut. Bila awak rasa senang ni, awak macam buat ala kadar. Tidak ikut macam betul-betul lah. Bila awak buat ala kadar, memang markah pun ala kadar lah. Tak dapat full mark. Boleh? Astagfirullah. Boleh. Okey, yang ni, yang pergi 40, naik atas kan? Boleh? Lepas tu yang ni, semua tahu kan? 35.
Kita tarik apa Jadi tu? pandai kan? So buka je 35 daripada sini, tanda titik, terus buat bulatan. Boleh? Boleh. Boleh. Sejarah 70 G ke F ke E. Sejarah 25 D ke E. Dia kan kat sini tunjuk kan 30 naik. 30 naik jumpa titik tu. Awak boleh buat semua mana-mana tapi se-prefer lah. Awak tarik je kat sini 30. Tak perlu pun ikut scam, tak perlu ikut ni. Awak perlu buat macam tahu ni. Yang tahu kan straight kan. Macam dah tunjuk straight kan. So awak naik je kat sini 30. Boleh? Boleh. Ni sebagai contoh ni 30. Boleh? Boleh. Kalau ni dia kan dia cakap kan 30. Sini soalan akan keluar lah. Jarang biasanya lain daripada kalau baca habis, tak sempat baca habis. Jarang keluar Alex ni, biasanya soalan akan keluar daripada lain. Macam ni kadang-kadang campur bab tu bab ni. Yes. Macam ni lah soalan sebenar. Saya cakap kan, ni adalah soalan macam lebih kurang soalan sebenar. Awak macam tahu dah. Macam ni lah flow soalan. Ni takkan tulis ellipse saja, ni takkan tulis parabola saja. Boleh tak? Boleh. Bukanlah satu soalan saja. Maksudnya semua soalan masuk dalam tu. Pandangan tambahan je tak boleh. So okey, Kurang sedikit. satu kelas minggu depan tak silapnya ada satu kelas lagi. Kalau nak siapa nak lagi kita buat Siapa lagi banyak tajuk kita belajar yang tu. Boleh? Saya nak Boleh pandangan ke? tambahan saya tak Boleh, faham boleh. lagi. Okey. Fokus yang ni dulu. Baik sir. Daripada sini kita dapatkan titik kan? Jadi tarik 80. Sebab dia cakap tarik 80. 80. Kita pilih 80. Awak dapat titik ni, awak tanda je. Macam awak tanda macam dapat je. Awak buat plus macam tu. Boleh tak? Awak Boleh. plus tu, terus dapat markah. Ada markah dah. Sangat senang dapat markah. Dan sangat senang untuk hilang markah. Kalau awak tersalah je, macam baca silap-silap macam lebih ke, tak ada markah. Boleh? Boleh. Dia senang hilang markah. Awak kena faham macam tu je. Bila dapat ni, ada lagi 40 kan? So tarik lagi 40, jumpa sini. Special 8 je. Sorry banyak cakap. Special 08 yang tengah tu result SPM ni. Doakan dapat result cemerlang. Boleh tak? Amin. Amin. Grade Okay. 8. Boleh A+ ni sir. Amin. Okay, yang ni kan dah dapat sini. Dia bercakap kan 45 turun bawah. Memang turun bawah. Yalah dah. Okay, 45 turun bawah. Awak buat je macam tadi. Terang-terang dapat markah lagi. Sangat senang. Ajak. Boleh? Yogi pula 40. Lepas tu turun 45. Yalah. Yang ni lepas tu turun je 45. Awak ikut flow je. Macam dah tengok macam dah copy dah. Kalau awak macam tengok skrip jawapan ni. Pelik tak bagi skrip jawapan? Exam bagi skrip jawapan. Sangat pelik kan? Okay. Yang ni 20 macam biasa buat je bulatan. Bulatan 20. Macam buat je. Nanti awak buat lah. Penuh. Boleh. Satu lagi. Terlupa. Soalan ni sebab milik awak kan. Jadi awak boleh buat je sebenarnya. Macam tadi, jom kita reminder balik Reminder sebab dah habis kan. Sampai sini je dapat Kita reminder balik. Parabola tadi, TV, awak buat je. Macam penuh macam ni. Sebab A ialah mercu. Daripada soalan cakap A ialah mercu. A ialah mercu parabola. Maksudnya, TV tadi saya cakap. Lepas tu TV kat tepi sebabnya tak ada antena. Luput antena TV je. Tarik. Naik atas, turun bawah. Contoh macam tu je. Boleh? Yang bulatan, Boleh. nampak bulatan Boleh. Bila ada J dan awak diberi titik, awak terus je. Ni adalah markah free lah. Kalau awak tak buat ni sangat rugi. Kalau awak buat, kalau tak, contohlah tanya SPM nanti tak sempat. Buat yang ni sahaja ni kira dah banyak dah markah awak. Sumpah saya cakap macam tu je. Kalau tak buat memang rugi. Lepas tu ada pula yang ni kan, satu lagi J.
Buat lagi. Cari titik ni buat je. Fokus yang ni dulu. Kita fokus yang dapat jawapan dulu. Boleh tak? Boleh. Boleh. Dapat satu lagi kan? Boleh? Tip satu lagi adalah ni. Ada bulatan dalam bulatan. Ni adalah bulatan, ada bulatan sini. Kat mana? Nak cari titik dia kan tu sir. Yes, itulah J70. saya nak ajar. Memang tips ni memang berguna. Tapi semacam ingat-ingat lupa je ni. Tak ingat nak tengok balik. Tapi yang saya tahu je, bulatan. Ada bulatan kat dalam. Satu. Lepas tu GX yang mana? Sabar, kita satu-satu. Jangan gada-gada. Sobar, Ya, main ya. sobar. Lepas tu yang Ya, ada ya, ya. bulatan kat tepi. Boleh? Boleh. Okay. Bila bulatan, yang ni basic lah. Yang basic, awak wajib tahu basic lah. Bila ada bulatan ni, mesti ada bulatan lagi kat tengah ni. Tapi bagi Nanti. bulatan ni je kan? Kena tarik. Yang ni dia akan bagi Yang ni dia bagi. Nampak tak? 70. Nampak? Apa? Yang ni 25 kan? Boleh? Apa? Yes. Kalau awak dah score daripada Math Form 3, awak memang boleh dapat A+. Wajib Ni, yang ni. Dengan yang ni, saya ambil copy balik 25. Lepas tu yang ni 40. 70. 70. Okay. Bila dekat dalam ni, dia satu je. Dia adalah tolak. Boleh? Boleh tak? Respon. Ganak ni. Boleh. Kalau 70 dalam, tolak 30. wajib tolak. Boleh? 70. Boleh. Tolak 25 Tolak boleh. 25. Faham tu je dulu. Tak perlu faham banyak-banyak lagi. Saya nak Boleh, faham tu dulu. Boleh? 45. Boleh Faham. Boleh. Jadi kalau dalam TALAM. tolak. Okay. Dalam tolak. Kalau luar tambah. Yes, pandai. Yang ni 70 juga, 25. Dalam tolak 70 dua tambah. tolak dengan 25 berapa? 45. 25 pandai. Kalau dalam, 2, tambah. Tambah jadi 70, 25, 95. Pandai, 95. Boleh? Boleh Boleh. faham tak? Yang tu boleh faham tak? Semua faham. Boleh. Faham. Yang ni, Tak screenshot. Aduh. soalan, dia tak pernah minta dua macam ni je. Dia kata minta dua. Satu kat dalam, satu kat luar. Boleh? Boleh. Ni bijak sangat ni, susah. Alhamdulillah. Satu besar kat dalam dan satu kecil hujung. Kau nak copy soalan ni? Copy soalan ni kan? Boleh? Alhamdulillah. Boleh. Okay. Satu. Macam ni? Tak nampak. Siap, Ichi boss. Saya kalau ni. Kat luar. Satu. Oh. Tadi kita dah jumpa kan titik ni kan? Titik ni wajib jumpa lah. Kalau tak jumpa titik ni memang tak boleh buat apa lah. Wajib jumpa titik ni dulu. Boleh? Kalau tinggal lagi tarik 9 waktu 45. Boleh. Ni adalah 20 kan? Jadi yang ni 20. Dia jari 20. Tapi bila tata ni macam terbalik lah. Di mana 25 yang lagi besar. Dia kecil. Pasal yang ni 70. Boleh? Boleh. Macam mana tadi? Yang ni kalau kat dalam macam mana? Tolak. Pandai. Tolak. Jadi Luar tambah. dengan 25. 45. Okay, contoh 45 kan. Ni contoh je, tak betul ni. Awak buat je macam ni. 45 boleh? Boleh. Boleh. Waktu 90. Yang ni 70, 90. Pandai. Macam ni, Oh, ni. tarik. Tapi ni bukan ukuran yang tepat lah. Boleh? Lepas tu titik. Boleh. Ala kadar dulu. Terawak atas soalan je. Nak tak salah? Okey, boleh. Tak salah
Sekejap sir padam dulu boleh tak? Sana Boleh sir. Gitu pun okey dah sir. Macam mana? Oh tak apa lah. Okay. Everything's alright. Ya. Sekolah mana dulu sir? Sir Kamilian. Kenal tak? Mana tu? SMK Kamil. Oh, SMK Kamil. Yo. Mana kami? Gua lupa cok. Tak apalah tak tahu pun. Buat tahu je. Apa Ya man? ya situ. Okay. Kalau pupa aku. Ni 20 kan? Tambah Ah. dengan 70 tadi. Sekarang agak-agak lah macam tu. Agak-agak je ni. Boleh? Lepas tu yang ni tadi kan tolak kan? Sebab kat dalam. Jadi buat je. Macam agak-agak kecil sikit lah. Macam tu. Ni macam tak jumpa kan? Tak jumpa. So buat sekali lagi. Buat sampai dia jumpa. Tapi tarik pun 90. Jumpa. Tarik 90. Salah. Kau tarik. Siapa yang Ukur ajar tadi? Bobok tu. Tak pernah Ukur ajar. 90. Tapi ini tak tepat sebenarnya ni. Macam macam tak. Ni salah ni. Jauh sangat titik dia. Ni sebenarnya macam ni So bagi jawapan je lah macam ni. Sebenarnya awak boleh sebenarnya dapat tahu yang titik tangent ni F. Yang ni. Awak boleh tarik je. Tarik lebih je. Nanti dia tak ada awak tarik macam tu boleh? Boleh. Yang ni. Jadi awak nak Sama sekurang-kurangnya titik dia ni mesti di kawasan ni. Boleh? boleh. Bila awak lukis tu awak nampak tak? Oh yang ni dekat sini. Boleh? Boleh. Entah. Boleh. Ya kalau. Wajib sentuh dengan titik ni. Dengan titik ni. Ini panggil titik tangent. Kalau awak tak jumpa yang ni, tak ada markah lah. Sebenarnya kalau buat kena jangka lukis, dapat Masa tu lebih kurang ni. Bila buat satu bulatan penuh. Boleh? Dapat sebulatan ni. Okey, faham? Daripada satu titik ni, bila awak ni dapat titik kan, bila awak bulatan kan, bila contoh saya tak buat lagi garisan dua ni boleh? Contoh ibarat saya tak buat lagi. Boleh? Boleh. Okey. Bila awak dapat titik ni, Misal. pastikanlah kalau macam awak macam betul ke lepas tu awak buat ni macam belok tak? Awak macam panjang sangat lah. Bulatan ni salah lah. Boleh? Boleh. Boleh? Boleh. Lepas tu ni satu trik jugalah, satu trik. Awak ambil satu titik ni, titik bulatan ni. Lepas tu dengan titik bulatan ni. Nampak tak ni? Ni trik ni pula, ni kira trik ni. Nampak. Dah apa sih asal boleh markah. Trik cari markah dia. Awak macam buat tau, buat apa tak jumpa serabut je. Lepas tu awak tarik je. Lepas tu yang ni pun sama, awak tarik je. Boleh? Ni bila ada sentuh, Ya. Boleh. ada sentuh ni kira dah ada markah dah ni. Lepas tu nak tahu tak, awak ambil je lah. Benda yang ni. Ya orang tu. Lepas tu terus. Yang ni pun terus. Buat sekali lagi, kalau macam tak sama juga, awak adjust je macam mana. Lari sikit tak apa, lari titik sikit tak apa. Janji titik ni kat sini. Tip ni, satu lagi dengar dulu. Jangan anggap mudah ni, jangan anggap mudah. Ya. Bila awak tarik kan, awak tarik pastikan tarik lebih. Daripada bulatan, nampak tak? Setarik lebih ni kan. Dia pastikan bersentuhan dengan bulatan yang asal. Hak jari 25 ke saya? Yes, jari 25 ni kena sentuh. Dan tak boleh kalau macam awak buat bulatan, contoh setelah mana sini awak buat tegai kan. Lepas tu hak ni mesti awak sikit, lepas tu masih ke dalam sikit. Memang akan potong markah tu. Lepas tu macam awak ni kan. Macam awak ni so buat tegai. Nampak tegai ni. Tolong padam. So cakap gitu je. Tolong padam. Kalau awak tak padam ni, dia macam anggap awak lukisan tak siap dan markah kena potong. Sebabnya awak buat gabung lukisan apa ni? Garisan binaan.
Kesambinaan dengan objek. Jadi awak akan dikira salah, bukan dikira betul. Padahal awak betul dah kan? Betul dah ni, betul dah. Kita dah nampak dah ni cikgu bulatan ni. Apa tiba-tiba nak kena tolak kan? Itu kesalahan pelajar tu. Awak kena faham gitu. Kalau awak memang salah sini, rugi sangat. Saya memang banyak gitu mau buat gitu. Tapi in the end tak ada markah. Rugilah. SPM baru ni masuk tangent juga saya. Tangent akan masuk setiap tahun. Akan keluar Alhamdulillah. Jadi kalau awak perform tangent saja pun banyak lah markah tu. Memang wajib lah 15. Saya gitu lah. Wajib 15. Pandangan tambahan masuk tak saya? Pandangan tambahan ni sebab tahun lepas target tak masuk memang tak masuk betul. Allahu Rabbi. Tahun Tapi ni masuk tolak. Dia macam ni. Dia macam ni kalau banyak yang tak masuk, kalau macam banyak tajuk yang susah, semua kalau macam pandangan tambahan tu kira tajuk susah, yang soalan-soalan lain tu mesti awak akan dapat soalan yang senang. Faham tak? Ia kena 5 soalan kan? Awak faham tak? 5 soalan. Kalau awak dapat pandangan tambahan susah, sangat susah, kod lain tu semua senang. Macam tu je. Minta perspektif tu mudah lah. Kalau perspektif susah, semua akan jadi senang. Macam tu je. Dia mesti akan dapat satu susah. Boleh tak? Boleh. Macam tu. Satu susah, yang lain senang. Jadi jangan fikir yang susah, kita fikir yang senang. Boleh? Saya boleh buat tak baru ni saya? Saya dapat A+. Salah 5 sahaja dekat bahagian A. Alhamdulillah. Salah 5 je. Tapi kalau saya markah pun apa ni, kita nak kerja A kan. Kita baca, janganlah macam disebabkan awak macam tak boleh jawab soalan, awak tak termenung soalan tu. Boleh? Jangan. Tinggal masuk. Masa tu awak kena agak-agak dalam 20 minit lah. So memang masa jawab tu, awak je sepicik je. Je randik tu kan, je kecil tu kan, sepicik. 20 minit je untuk situ saja. Boleh buat masuk. Ada orang tanya tu kan nak cari diameter C ke D. Tangent. Okey, sabar. Kita nak tengok ni dulu. Dapat dekat ni kan? Dapat. Maksudnya ni dapat Awak jangan tarik lebih Tolong awak jangan tarik lebih. Yang ni tips. Awak jangan tarik lebih. Tiba-tiba awak dah dapat titik ni tapi tetap ada bulatan kat sini. Memang awak kena potong lah. Tu maksudnya bila ada garisan lebih ni, awak ambil lah robah. Robah lah. Nampak tak? Tak apa tegas sikit. Kira tu adalah titik, boleh? Boleh. Pandai. Baik. Tu semua dah faham lah? Boleh yang ni semua faham? Boleh tak? Faham. Nanti yes, kekemasan. Dia dapat 1.5 juga. Kekemasan 1.5. Rugi kalau tak dapat. Dengar tu meh. Okay. So nak terus yang ni boleh? Boleh. Anda boleh. Sekejap saya ambil Oh, ketabaran. JX dulu JX dulu rasa. JX sabar kan? JX sabar. JX memang ramai je tak boleh. Setahu memang agak suka. Sepun last tu memang baru faham semua. Baru faham betul-betul. Saya ajar pula saya. Boleh. Okay, yang ni tak dengar. Awak akan ada 3 jenis. Satu yang akan dapat titik dan bulatan. Yang ni awak kena scan, awak kena pandai scan So memang tak boleh nak ajar, tak boleh nak tunjuk oleh PSA nanti, tapi awak kena belajar scan. Yang akan dapat satu titik dan satu bulatan bersama titik. Yang kedua ada bulatan. Sekejap saya tanda 1, 2, 3. Satu lagi pun ada bulatan juga. Boleh? Boleh. Ini faham ada 3 jenis, ada 3 jenis ni. Ini ada 3 jenis. Ni aku panggil yang tadi ni. Dia tulis dah. Kalau awak baca soalan ni rugi sangatlah. Garisan tangent ni automatik yang ni. Boleh? Boleh. So yang ni Tangent spek. ada satu titik Bila titik ni paling mudah. Awak ambil ni.
Garis ambil Muka pucat. si ni pembaris tarik je. Tu. Lepas tu Dapat? bahagi 2. Yes, bahagi 2, satu yang ni dapat sini. So awak separuh Ya. bulatan. Separuh bulatan ni Separuh awak bulatan. Alah deh. Awak janganlah bulat garisnya dekat bawah ni, garisnya dekat atas ni, tapi awak bulatan bawah ni. Salah lah. Boleh? Kalau tengok tu tengok tengok lukisan. Kalau contohlah saya anggap ke garisnya dekat atas. So maksudnya saya akan buat separuh bulatan. Tak kena tak apalah deh. Lepas tu yang ni yang bersilian ni yang satu titik saja deh. Ingat yang satu titik saja macam ni. Yang lain macam lain. Jangan awak apa ni? Kait dengan benda ni. Nanti hilang markah. And ambil benda ni, Ya. tarik je. Boleh. Ni mudah lah. Yang ni awak nak tahu dia salah ke betul masa awak bulatan tu. Awak dapat sini kan contoh awak dapat bulatan awak sini. Bila awak buat ni tak nampak tak buat ni dia tarik atas ni. Bila terkena je bulatan ni adalah salah. Dia kena atas pada itu je, sir. Dia kena tak payah sentuh, tak perlu sentuh. Dia kalau macam Lintas. ni. Kalau yang macam ni betul, yang ni mesti salah. Yang betul ni. Boleh? Boleh. Kalau dia sentuh ni masa sentuh ni, sentuh bulatan ni wajib salah lah. Tak boleh cakap apa. Saya cakap macam tu ya, salah. Sadaqallah. Terus salah. Okey. So masuk yang kedua. Yang kedua macam ni. Soalan ni. 2 bulatan. Nampak tak? Apa? Lepas tu dia straight. Boleh? Boleh. Ini macam basikal tua ni. Yang ni straight Spek lah. Yang satu Spek hijau. dia macam ni Boleh? Boleh. Tipster nak bezakan yang ni. Macam pening lah nak tahu macam mana. Kalau straight ni, awak tahu lalu, tolak. Ada bawah tambah. Kalau bawah ni tambah. Macam tu je. Bengkok tambah. Straight tambah, tolak. Okey, boleh? Yang ni Boleh. saya anggap dia garisan di atas So macam satu ni, garis ni daripada titik. Jangan awak cari kait dengan mana-mana. Titik Titik ke ni. titik. Bagi Lepas tu, 2. Bagi 2, pandai. Okey, lepas tu tu macam mana? Tak ingat. Yang ni bulatan besar tolak dengan bulatan kecil. Kalau belatan besar 60, belatan kecil 20, jadi 40. Pandai. Lepas tu contoh lah. Awak buat bulatan ni 60 so. duduk situ Sekejap saya tak ingat lagi. Bela. Okey. Yang ni bila dapat ni awak tarik ni yang satu bulatan ni, yang satu kita buat separuh bulatan tadi. Nampak tak? Nampak. Yang biasanya yang salah ni yang ambil kat sini lah. Ambil salah ni, ambil yang ni. Kita kena ambil yang bawah deh. Yang bersentuh dengan separuh bulatan ni. Yang baru ni. Yang ni lah memang banyak student salah. Awak tarik je. Dia macam dekat-dekat je. Kalau rasa memang dia akan dekat, dia tak akan jauh sangat. Tak nampak ni. Dia macam dekat je. Awak jangan tersalah lah, tolonglah. Benda ni serius. Kalau awak salah, memang rugilah markah awak. Aduh. Ni awak kena tengok lah daripada atas ni. Atas ni. Yang tu pegang. Sekejap mana satu lagi. Okey. Lepas tu kena berana. Selarikan. Tak ingat dah. Selari. Yes. Okay, ada garisan tadi kan? Awak selarikan sahaja garisan ni. Daripada yang ni. Naik di atas. Awak pun ni. Boleh tak? Daripada garisan ni tadi. Boleh. Kita kan nampak guna je garisan daripada ni. Dari atas. Naik jumpa titik tu. Garis. Sekejap saya tak ingat. Gadang naik, ingatlah. Astagfirullahalazim. Ayo. Itulah. Buat kata ni Salah kata ni. rasanya. Dah penyanyi dah dia. Ronok sangat. Dia boleh dia lebih kurang 10 lah kan.
Ya. Yang ni tarik yang ni. Yang ni separuh bulatan. Yang sentuh ni, yang sentuh ni, Lagi dengan hak tu. awak tarik je. Yang sentuh, awak tarik. Dapat? Mesti dia kena Dapat. wajib dapat C. Wajib dapat C. Kenapa ada bulatan kecil dalam tu? Lah tak ada kita tolak, awak faham tak sekarang ni? Saya dah cakap berapa kali, tak ada. Ha, ulang sekali lagi, okey? 2 kali je. Garisan straight ni, kita dapat garisan straight, tolak. Bila tolak, maksudnya garis bulatan kecil hasil tolak tadi lah. Kita kena lukis kat dalam, boleh? Boleh tak dia? Boleh. Boleh? Dia tak fokus ni. Dia respon dia. Boleh, okey, bagus. Pandai dia. Boleh A+ ni. Kalau yang aktif ni boleh A+. Ni Yang tak aktif tu, kena aktif. kena A dah. Yang ni, daripada C tadi kan? Kita Ah. dapat sini. So, Ah, awak tarik macam ni tiba-tiba ni macam jauh tak boleh nak buat. Nanti awak pun adjust ke bawah. Kena belajar macam tu lah. Jangan disebabkan nanti awak pun tak lepas lah, lepas tu baru nak adjust lagi, nak turun lagi. Tak boleh macam tu. Nanti takut setakut lari dan tak tepat tadi. Yang ni sebawahkan sekali lagi. Lepas tu selarikan. Boleh? Jumpa. Naik atas ni, atas. Boleh tak? Boleh, ingat dah. Yang sentuh ni, dapat terus markah. Dapat Awak titik. buat tarik ni dapat terus markah. Wajib. Tu, dia dapat titik tak? Awak cuma tarik dan dapat. Terangkan sahaja, dapat markah. Dia boleh boleh dah. Sebab tiba-tiba dia je tak faham dalam ni, tu takutlah juga. Ada yang terlepas. Boleh, okey pandai. Yang ketiga pula saya nak ajar. Yang ni biasa tak sempat ada. Tak apalah, ada screenshot dah. Cuma tak banyak lah screenshotnya. Sorry host. Host boleh tak? Okey, pukul 11 boleh tak? Nak sambung tu nak habiskan macam mana ni? Habiskan. Kalau habiskan sampai JS lah. Kita nak habiskan JS ni. Kita fokus JS tau. wajib add dia. Boleh. Pandai. Student tu semua supporting. Tu. Cubalah. Tak boleh tak boleh lebih. Okeylah sebab kita kelas tak lewat tadi kan. Okey. Yang ni yang tadi kan. Bila ni dia tambah. Okey, bagusnya Aino memang mantap lah. Tambah. Yang ni contohlah sebagi yang ni 50, yang ni 20. Biasanya kalau yang hilang ni, dia macam sangat besar, bulatan satu dan bulatan satu lagi sangat kecil. Boleh? Boleh. Okey, pandai. Jadi bila dapat ni, 50 tambah dengan 20. Jadi awak agak-agak, kalau tak, tinggal step lah, terlebih lah, lebih pandai lah. Mula-mula, apa mula-mula? Garis pusat ke pusat. Pandai. Yang ni saya suka ni. Lepas tu, baru Bahagian bulatan. separuh bulatan. bulatan. Lepas tu, barulah tambah. Tambah 70 tambah dengan 20, kita dapatlah contoh. 70. Fulus. Iya. Ni salah ni sebut ni. Tak apa. Tak apalah nak beri faham. Ni nak suruh faham konsep je. Ya. 50. Lepas tu, yang sentuh ni kan tadi. Saya cakap kan. Yo, satu. Yang sentuh ni, awak tarik je. Ya. Awak jangan terkait sangat dengan yang atas ni. Awak yang bawah lambat ni. Yang dekat bulatan yang kita buat, yang bulatan asal. Faham tak? Faham. Takut awak terkait-kait nanti awak buat bulatan ni. Salah pula. Hilang markah tiba-tiba. Dapat markah hilang. Yang ni, dapat sini kan. Sama je macam tadi. Copy je. Selarikan. Cuma yang ni, dekat bawah lah. Bukan dekat atas. Ke bawah. Maksudnya tarik kat bawah. Macam tu. Sampai situ. So sini dapat titik. Dah ada 2 titik, dah muncul dah. Memang dapat dah.
Lepas tu teruskan je lah. Jadi daripada sini, sini. Faham tak? Faham. Bagus. Ada apa lagi yang tak faham sebelum kita masuk JX? Boleh tanya, boleh komen-komen dulu. So, takut ada yang tinggal-tinggal ke? Macam mana ke? Boleh? Semua boleh ke? Boleh. Alhamdulillah. Okey, pandai. Bagus semua. Okey, JX pula dulu. sabar. JX. Saya pun nak faham, nak terangkan macam teragak-agak kan ni. Okey, JX pun ia ada dua jenis kan. Macam nampak tak? Nampak yang kita pakai. Nampak. Apa? Dia ada dua jenis kan. Satu, dua. Aku buat lagi dulu. Lain semua ngelak tadi. Ngelak. Ngelak se. Apa tiba-tiba ngelak ni? Biasa dah ke se Kelantan. Sebenarnya ni payuk. Okey, dapat. Apa? Kena riak, hidup kena riak. Jangan terlalu maksum. Oh, baru nampak jelas. Okey. Pertama, Baru jelas. Baru jelas. ada satu. Satu titik dan satu bulatan. Sama je macam tadi. Konsep tadi ni, ada satu titik, satu bulatan. Ada satu titik, ada satu bulatan. Ni ada jari lah titik bulatan. Boleh? Boleh. Yes. Yang satu lagi, ada bulatan, ada bulatan. Sudah. Dia sabar-sabar. Macam mana tu? Okey, tak payah kita fokus yang ni lah. Macam pening kat ni. Saya fokus lah saya. JS, Okey. JS memang agak sukar lah. Saya pun memang memahami lah kalau student tak jawab pun. Sebab saya Kalau tinggal JX. Eh? Kalau tinggal JX sih kan saya. tak apa je. Alah. Biasa cikgu tak marah pun. Asal ada markah lain. JX berapa markah tu? Siapa Berapa? 5 juga? 1.5. berapa markah? Okey, tak apa tinggal sikit. Tak apalah tinggal pun. Sekejap tu fikir sekejap. Tinggal pun tak apa kot. Hihi. Okey ni. Kalau yang ni, ada satu titik dan ada satu bulatan. Boleh? Betul tak? Betul kan? Jadi, Tu. itu balik macam tu. Apalah. Tak ada sebab macam tu kan. Satu titik dan satu bulatan. Bulatan ni dia mesti bagi mana-mana lah. Mana-mana titik. Macam suatu ini ke macam tu. Kalau macam ni, dekat sini kan? Aku tak fokus ni. Ni satu. Betul tak? Tu. Ni garisan ni awak wajib straight kan? Tarik. 4 penjuru. Macam tu je tip dia, tak tahu. Tu memang tak tahu nak ayat gana. Sebab ni macam payah sangat. Payah. Penjuru kan? 4 penjuru. Pastikan 4 penjuru. Yang ni pun awak tarik juga 4 penjuru. Boleh? Dekat bulatan ni, awak tengoklah yang mana lagi dekat dengan salah satu 4 ni, saya pun macam mana tahu. Nak cakap pun macam susah juga, tapi macam tu lah. Bila awak terbiasa pun awak tahu. 4 penjuru ni, awak akan lupa satu titik yang dekat dengan salah satu 4 penjuru tu. Boleh? Boleh. Ni keadaan N rasanya. Keadaan N. Sebab dia ada satu titik. Sekejap saya mikir. Subhanallah. Sekejap. Dah mesti ingat lah. Lepas tu macam list sikit lah. Emang susah ini tajuk ni. Oh memang agak suka sebab gitu. Sebab Sebab dia tu memang saya- dia belakang kan? Gitu. Sebab tu saya tinggal. Try. Kita pun ingat. Tapi tak ada buat tu benar. Memang dah buat belakang kan. Kalau saya boleh tengok ni kan memang banyak kita mau buat.
Saya ambil contoh kita buat dah kan. Ni. Raya Negeri Sembilan. Mana JX? Oh my god. JX. Ni JX kan? Nampak tak JX? Ni JX ni. Apa? Kalau JX ni, tapi JX ni dia bagi jarak. Maksudnya kita tahu kedudukan titik ni. Faham tak? Faham. Jadi bila tahu titik ni, bolehlah nak buat. Yang ni kita guna kaedah bahagi dua. Boleh? Boleh. Sekejap, tak ingat ah. Pening sikit lah. JX memang dia cakap pening lah. Dia dapat kan? Kalau ni, okay, so faham lah. Bila yang ni, ada satu titik dan dia beri jarak dia kat mana. Contohnya, sini adalah titik yang kita tahu. Kita dapat tahu dan sini adalah bulatan. Boleh? Respon. Please respon. Boleh. Tarik je daripada sini ni. Awak dah tahu kan? Awak tarik je. Tak nampak weh. Okey. Tak terkena. Tapi yang ni, awak kena tahu kan sini kan? Tahu? Ambil tarik je. Macam mana? Cik mana itu? Daripada sini. Sini. Nampak? Awak kena bahagikan dia dengan dua. Tak apa dapat tengah-tengah. Titik tengah. Kita dapat di tengah je ni. Kita dapat di tengah. Bukan dapat separuh bulatan. Tapi kita kena bahagi dua je. Okey. Yang ni kalau ada jarak. Dia bagi jarak kan. Awak takut nanti awak pening pula. Dia bagi kat mana titik dia. Faham tak? Kalau tak bagi titik tak apa. Tapi yang ni dia bagi titik. Jadi daripada benda ni, awak tarik je 90 darjah. Nak test 90 darjah dia paling mudah, awak ikut garisan yang ada ni. Tarik je. Tarik je tu. Persilangan ni automatic JX. Kalau awak dapat buat JX ni, kira awak antara orang yang pro lah gitu. Memang akan jadi dibanggai oleh guru-guru macam tu lah. Lepas tu daripada yang ni, buat. Dapat rupanya. Boleh? Boleh lah sir. Tapi yang ni awak kena sentiasa buat lah. Kena minta daripada cikgu-cikgu sekolah awak lah. Macam tu. Boleh? Boleh. Kaedah. Tapi biasanya SPM akan minta kaedah N. Kaedah N ni, inilah kaedah N. Dia tak ada bagi jarak. Jarak itu tidak diketahui. Contoh ni contoh saya buat. Mana saya kena tengok dulu. Okay. Yang ni, macam tu. Saya ingat dah. Saya baru faham. Yang ni, yang empat penjuru. Ingat lagi tak empat penjuru tadi tu? Ingat tak? Ingat. Kita kena buat empat penjuru daripada sini dan empat penjuru daripada sini. Empat penjuru ni, daripada bawah ni. Penjuru ni kan? Awak kena test kan? Awak kena test. Contoh kan, ni. Satu bulatan. Satu bulatan sini bawah lah. Dia tak boleh atas. Biasanya dia ke bawah sikit lah. Awak tarik kan? Macam tu kan? Boleh? Boleh. Maksud dia contoh dia bagi macam atas ni kan? Nampak tak? Bagi atas ni. Kat bawah kan? Nampak tak? Apa? Jadi nak kena sentuh dekat F ni, titik F ni, awak kena tahu lah dekat mana titik F. Awak agak-agak mana titik F lah. Macam tu. So, secara automatiknya, dia kena ambil penjuru kan? Penjuru nampak? Tak nampak yang ni. Ni penjuru kan? Awak cakap lah kalau nak cari titik F ni, cakap lah kena ambil ke atas. Contoh saya buat daripada soalan, depend on soalan kan? Cakap lah awak nak ambil ke atas, sentuh dengan titik F. Tak sentuh kan? Kalau kau ni sentuh ke tak? Setu. Ni dekat titik F ni, nampak tak sir ni? Nampak. Kalau awak ambil sini, sentuh dekat titik F tu. Kita tengok kat titik F. Jadi satu lagi, kita bila ambil kat bawah ni, sentuh dengan titik F.
Jadi yang ni lah yang betulnya. Sebetulnya. Tarik. Lepas tu yang kedua daripada titik ni. Titik bulatan. Awak ambil, awak tarik. Boleh? Boleh. Tadi kan awak kan dah turun kan? Awak turun macam ni kan? Daripada yang ni. Awak guna yang ni tadi kan? Boleh. Oh, ya. Lepas tu awak turun daripada bawah ni. So garisan ni juga awak kena turun. Jangan awak turun garisan ni, awak guna garisan ni. Salah lah awak. Guna garisan ni. Bila awak turun, awak turun bawah ni juga. Boleh? Boleh. So daripada garisan ni, awak tarik straight je. Terus jumpa titik bulatan. JL. Boleh? Nanti insyaAllah kalau lusa ada masa, saya akan buat satu video untuk post kat TikTok. Saya boleh tengok lah. Boleh? Boleh. Apalah, kalau ada masa nanti awak tengok lah. Saya akan share dekat Telegram lah. Cari Telegram yang berkenaan tu. Boleh? Boleh, sir. Yang awak masuk tu. Ataupun daripada, macam tu lah. TikTok nama gapo, sir? So tak boleh cari dalam ni, tapi awak kena tengok dalam sebab sini adalah promosi, jadi tak boleh royak. Takut Kalau saya tulis kat kertas tu, tak boleh ke? rasa takut kena ban lah. So tak boleh berani lah. Okey. Tak boleh royak. Takut host kena ban lagi. Tak biarlah masuk kelas. Nanti awak tengok je dalam tu. Boleh? Boleh. Ada gapa-gapa lagi tak faham? Awak tengok daripada grup, ataupun nanti saya tengok lah, saya send dalam grup bahan tu ke, link bahan tu. Saya send lah mana-mana pun. Ataupun saya suruh host lah. Itu bergantung pada host, kalau host beri kebenaran. Boleh? Boleh. Ya, Taylor, ataupun Taylor dekat tu lah, tutur bahasa Melayu tu kan. Sebut ingat collect dengan apa. Okay, daripada overall, ada tak faham lagi tak? Ataupun tak susah faham, terangkan agak nanti saya akan buat tu video ke? Ada lagi ke tak? Maksudnya saya akan take note lah untuk awak semua. Boleh? Okay, boleh? Boleh. Semua boleh? JX saya kurang. Ada lagi ke tak faham daripada soalan ni? Boleh tanya-tanya? Nak last ni sebelum saya end ni. Sir. Semua faham? Alhamdulillah. Okay, bagus. Kurang sikit je. Kamera ke semua nak ambil gambar? Saya nak screenshot sebagai documentation. Boleh tak? Boleh lah, sir. Okay, cepat buka kamera. Semua nak buka kamera juga kan? Tapi saya tak buka lah. Sekejap saya ambil stand. Tak gila ni, sir. Sekejap InsyaAllah lah takut. Oh, ramai rupanya. Bagus ni. Student A+. Yang buka kamera ni wajib A+. Semua A+. Saya doakan A+. Yang tak buka kamera tahu saya tahu nak cakap apa. Boleh, sir. Oh, tak buka kamera ni. Kena flip Lupa. Okay. Macam tu. Nampak tak? Okay. 1, 2, 3. Sekejap. Saya kena screenshot guna laptop je satu lagi. Sebab documentation saya guna laptop. Tak kena tab. Tak ada. Okay. 1, 2. Okay lah. Sekejap mana ni? Okay, semua student tu sangat sporting hari ni. Sebenarnya ada mood lagi nak buat kelas nanti. Saya boleh sporting. Lebih daripada expected lah. Gitu. Boleh? Boleh? Boleh. So doakan semua yang masuk ni sangat berjaya. Boleh? Semua memang kena berjaya. Wajib dapat A+. Wajib wajib A+. Nanti kalau sempat-sempat share lah group, share lah result tu. Sekejap, saya nak tanya sebelum semua keluar. Next class ni nak ajar apa? Boleh tak cakap?
Semua bagi. Pandangan tambahan. Pandangnya tambahan. Ada lagi tak? Gapo Ada siapa? Oh, semua nak. Jangan lupa tu semua nanti isi boleh tak sebelum saya tutup ni semua pergi isi Google Form dulu. Coba se duk makan se. Tak apa yang sempat tu isi dulu nantilah. Izul tu nanti ni isi feedback daripada sir. Macam mana kelas hari ni? Boleh tak? Isi dulu. Terbaik. Semua pergi isi dulu. Ya duk makan. Tak Mudah apa. difaham. Izul seorang je. Izul nanti Izul pastikan kena Nama gapo se? Mana satu link Izul ni? Tak ada. Cari. Tutor gapo ni? Tutor gapo ni? Muza. Alah, sir daripada tadi lagi nak cakap ni. Tak kenal lagi. Muza. Tutor Muza. Oh. Ya. Cepat. Isi dulu semua, isi dulu. Ada semua